Okay guys, hari ni kita dekat ZQ Autoworks. Kita nak refresh balik GTR ni. Kau tengok GTR ni sekejap. Bro, duit tak ada bos. Need money. And ni DriveStar. So kalau korang tahu, aku tubuhkan grup DriveStar ni, aku and Atuf, untuk kita rebuild. Rebuild pula. Okay. DriveStar, aku dengan Atuf tubuhkan untuk kita nak kumpulkan geng-geng kereta. Kita nak buat event akan datang. So korang boleh follow DriveStar ni. So korang akan tengok banyak muka aku dekat DriveStar. Need money for GT3 RS. Siapa je tak nak GT3 RS tu lah. Aku pun nak, tapi tak tahu bila lah. Clutch Kick, official collaboration kita. First project kan kita dengan Clutch Kick. So jadi aku tunjukkan korang, aku akan tunjukkan kereta projek kita orang, collaboration dengan Clutch Kick. Cinoy yang akan handle kereta ni. Okay, sekejap kita tunjuk korang. Noi. Ya, saya. Okay, Noi. Macam mana kereta ni, Noi? So, kita dah spray guna glasurit. Glasurit? Primer glasurit, lacquer glasurit. So, kita keluar dengan ni lah hasil seni tangan ni. Seni tangan owner tau, guys. Tangan ni lah. Aku pun tak tahu apa yang difikir. Tapi hari ni kita bukan nak ikut sana. Kita dah settle lah kerja kita hari ni. Kita nak cakap pasal E86. Okay, Noi, hari tu kau cakap kereta ni dalam Clutch Kick punya video, kereta ni busuk. Ya, reban tu. Bau kau ni. Alamak, tak boleh buka. Tapi tak apa. Aku tengok dalam pun tak ada muat eh. Penghuni dia sekarang memang tikus, cicak dan binatang-binatang lain lah setakat ni. So kita tak berani nak masuk. Sekarang ada apa, penyakit baru pula tiba kena kat kita kan. So tapi condition dia yang barai lah. Kalau kau tengok ni, lantai dia barai. Dashboard bila kita dah buka dashboard, buka mamberang semua, baru kau nampak macam mana barainya kereta ni. Tapi don't worry lah, ZQ boleh settle. Semua ZQ settle, korang relax je. So untuk body kit dia, Cina akan handle full. And maybe kita akan tukar look sah kereta ni, betul tak, Noi? Of course kena tukar look lah. Sebab sekarang ni bukan look lah. Ni tak tahu apa benda lah. Tangan so, dah gatal lah, Noi, pegang kereta ni. Pegang pun bahaya. Gatal-gatal. So body kit ni kita plan nak masuk Vertex. Vertex ni macam hot boy style lah. Macam kereta-kereta Clutch Kick tu lah. So kereta ni kita nak pergi stand out sikit. Tak nak nampak standard. Bagi modified sikit body kit semua. Tukar lampu. Dalam kita buat cun-cun. Bagi orang kata macam show car tapi boleh drift. Tu aim dia untuk kereta ni lah. So basically kereta ni sebenarnya asal dia track car, betul tak? Ni memang track car. Memang owner lama ni dia buat untuk main drift. Belasah je. Dia tak fikir chassis, tak fikir karat. Asalkan boleh drift. And sekarang kita nak tukar lah nyawa kereta ni. Daripada yang boleh drift je, kita boleh buat drift in style. So first yang kita kena buat sebenarnya rust kat karat yang ada ni kan. Oh, dekat body dia kan? Semua ada karat. So kita kena settle semua karat-karat ni. Contohnya macam ni. Ori reban tau kereta ni. Ori reban. Okay. Alright. Ush. So ni tahap karat dia yang tengok ni. Ni dia dah boleh gerak. Ini tak tahu mana datang. Ni frame ni dah tak buat kerja sebagai frame lah. Dia dah longgar-longgar sikit lah. Lembek dah. Dah lembek lah. So benda ni hazard. Kau tak drift takkan nak macam ni kan. Kalau langgar, ni yang kena. So, kita treat rust ni dulu. Kat karat ni semua kita betulkan dulu. Buat cun-cun, buang cat lama. Dalam kat lantai tu pun buang cat lama. Betulkan karat-karat yang ada. Lepas tu second step, baru kita buang tar ke. Kita kemaskan balik dalam. Luar ni tukar body kit lain. And cat luar dalam. Semua sama colour. Tapi macam biasa lah, ZQ boleh settle semua. Sebab tu kita hantar dekat Cinoy. Betul tak? Thank you. Tadi dah spray Artify tu. Happy kan? Happy kan? Happy. Kejap lah spray. Dah halang-halang kita review kereta ni, kita nak tengok A86 ni apa program apa semua. Apa kata kita review kereta kau, Noi? Ni kita baru angkat kan? Ni paling baru lah, paling latest lah. So, GT86. Ni GT86. Baik, GT86. So kau buat drift ke? Kau buat auto show ke? Kau buat pergi event ke? Sebab kalau tengok pada kereta macam ni, boleh drift mana?
Kalau kau nampak clutch kick je, semua kereta tu drift. Semua kereta boleh drift. Tak kisahlah macam mana pun, semua boleh drift. So kereta ni memang buat untuk main drift, lebar. Ada white body semua, rim lebar, ada neon, livery. Tapi kita main drift, lasah ramai-ramai. Tu baru best macam tu pada aku lah. Tu my personal opinion lah. Kereta ni body kit dia bukan asal kan? So ni body kit apa Noi? Okay, kereta Aku ni... drift car ni memang tak tahu kan Noi. Aku budak Honda, ori Honda. Honda duduk sana. Oh, Okay, kereta ni bumper dia varis. Depan belakang ni original varis. Memang agak rare orang kata. Dalam Malaysia ni memang ada 2 atau 3 set je yang ada. Tu lah, aku pun jarang-jarang tengok kereta macam ni. Yes, Body sebenarnya kit dia kan? sebenarnya aku seram kalau drift dekat part body kit. Kalau langgar, body kit dia memang mahal lah. Varis original kan. Tapi kita jaga-jaga je lah. And then white body kita pakai Rally Baker. Ni daripada US kot Rally Baker ni. Memang tak banyak orang pakai juga. Rim work, tak silap 12J offset negatif. Brake 6 spot, belakang 2 port. Lepas tu bawah adjustable, bushing, semua kasko complete. And kereta ni static, bukan exhaust. Lain kereta ni ada HKS sebecas, ada LSD, dengan clutch kita baru tukar lah, clutch twin plate. Lain tak ada apalah, sikit-sikit je lah kita bagi handsome macam ni, bagi dia reliable je. Okay guys, so nak cerita banyak pun tak ada apa sangat tu lah Noi. Kereta pun baru nak start. So untuk next video, korang boleh follow kita punya IG untuk update kereta ni. Actually, kalau macam korang tengok tadi, engine tak ada, betul tak? Ya, tak ada. So, jadi kita bawa korang pergi AMN Garage untuk tengok engine tu pula nak buat apa. Okay guys, jangan lupa follow Clutch Kick, jangan lupa follow Drivestar untuk more updates. Alright, ciao.